Saya Suzila, umur 57 tahun. Saya dah lama, BP dah tinggi, terlampau tinggi. Memang daripada arwah mak abah dulu memang dah tinggi. Lepas bersalin anak pertama tu terus je kena dah tinggi. Anak sekarang dah 23 kan. Sampai masuk CCU kena cocok ubat yang paling bisa nak turunkan tu. Paling tinggi 167, bawah 97. Atas tu tinggi. Dia tengkuk macam berat. Ada juga macam nak pitam. Banyak rehat lah. Dan macam-macam ubat lah. Makan tak pun tak turun. Habis tengok dalam Facebook, Lipetri ni cakap kita kena baiki dalaman. Cubalah start makan tu bulan 7. Masa 3 minggu tu dah nampak perubahan. Dan yang ambil package 6 tu dah 2 kali order. Mula-mula sebulan lebih tu turun 147, bawah 87. Habis tu dah masuk 2 bulan, 131, bawah 79. Dah normal lah. Doktor tanya, biasa susah nak turun ni sekarang ni. Rahsia doktor. Kita jumpa dia 2 kali, dia tengok dah stabil, dia kata dah boleh makan setengah. Mula 1 biji setengah saya makan. Ni dah turun setengah. Tapi sekarang rasa malas nak makan lauk sudah gitu. Ni dah tengok dah okey. Badan rasa ringan, kepala tak sakit lah. Lepas tu dah masuk sebulan lebih, kerja cleaner. Nak panjat tangga tu sampai arah 1 tu dah tercungap-cungap. Tapi dah sejak makan ubat ni, dah kurang lah. Sejak makan ni okey lah, badan ringan. Sampai kawan bertanya, macam mana kau makan apa ni? Laju je buat kerja tadi. Ubat ni memang bagus. Saya masyurkan lah semua yang BP tinggi tu eloklah makan ubat ni. Memang cepat turun. Tapi tengok pada antibody masing-masing lah. Saya dah makan, dah rasa dalam masa 3 minggu tu dah ada nampak perubahan. Dulu macam nak jalan berat kaki kan. Habis sekarang dah laju. Sampai kawan-kawan pun dah menanya, kau makan apa? Laju sangat kau buat kerja ni. Dulu naik tangga, dia naik turun dulu. Sekarang saya yang naik dulu. Dia naik turun bawah. Dia cungak-cungak nunggu. Kau makan apa? Tak pernah dah. Badan ringan dah. Lutut dulu sakit. Bila duduk bawah nak bangun, pada seksa kena paut. Dah boleh lah. Dah kurang sikit.